forget to subscribe to the channel, like the videos, turn on notifications, leave a comment, and share the content. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi semua kepada pelanta serta Malaysia serta Indonesia. Jadi pada hari ini kita ada melawat satu lagi tapak semayan, dekat area Pontian. Tapi hari ini agak menarik. Nampak ni pokok dia berhijau belakang. Ni kita berada di Lab Agro. Lab Agro dekat Pontian. Jadi hari ini saya ada lihat satu inovasi yang dibuat. Nampak ni. Apakah ini? Jom sekejap bagi saya tunjukkan. Jadi tuan-tuan, ini adalah apa tu nak panggil, untuk mengisi beg. Tuan nampak sini dia ada isi beg. Dekat sana tu pun ada lagi. Dia punya apa tu, nampak tu? Dia punya bekas ni, filling corong untuk isi beg. Jadi kat sini nampak dia dah isi semua beg ni. Tapi yang menariknya dia adalah corong ni. Dia guna corong ni. Jadi corong ni dia masukkan je dekat beg ni kat bawah. Disarungkan beg tu macam ni. Sarungkan dekat bawah masa kosong. Jadi bila dia nak isi je dalam ni. Sama ada nak guna pongkis boleh. Kalau tengok kat situ dia guna pongkis je kan. Nak guna cangkul boleh, nak guna apa-apa pun boleh. Diisi sampailah penuh dekat sini. Lepas tu dia tinggal tarik je. Tarik. Dia akan dapatlah macam tu. Jadi dia boleh guna untuk polybag 12x15. Dan juga polybag 15x18. Ini custom made lah. Jadi kalau tuan tengok ketinggian dia ni ngam-ngam lah untuk polybag 12x15 dan 15x18. Tuan nampak? Dan dia boleh ngam juga isi polybag yang kecil ni. Dan juga polybag yang besar. Nampak? Jadi kalau ikut kata dia, Cik Amri tadi, isi je penuh ni. Nanti kita tarik slow-slow, dia akan penuhkan ruang ni. Jadi produktiviti dia lebih laju lah. Jadi ini dia buat custom made lah. Saya tak tahu dia punya saiz lah. Tapi kita boleh tahu kemudian dan ditempah lah ni. Tuan tengok. Ni saiz, kalau tak salah saya lebih tinggi lagi daripada saiz 15-18. Yang ni untuk dia punya corong untuk mudah isi pengisian. Dia lebih turun ke bawah. Dan yang ini untuk dia punya mengendali dia punya pengisian lah. Dekat bawah ni dia ada buat sedikit lipatan. Dan macam ni. Nampak? Inilah binaan dia. Jadi kalau ikut cakap Cik Amri ni, dia dah guna lama. Mana ni agak mudah. Dan memberikan kelajuan ataupun produktivitinya agak tinggi untuk kerja-kerja mengisi beg. Macam tu. Jadi kalau saya pun nak info lebih lanjut, mungkin saya akan bagi kemudian lah. Ataupun kita boleh bagi je nombor kontak Cik Amri. Kau nampak tengok sini, benih yang Cik Amri ada hasilkan ni pun sangat bagus. Ini adalah benih, kalau tak silap saya tadi 9 bulan. Sana tu ada benih 13 bulan. Tuan, itu saja sedikit perkongsian saya pada hari ini berkenaan dengan corong mengisi polybag. Jadi corong ni biasa kita gunakan sama ada bekas tong racun tu kita potong kan. Jadi dia akan isi ikut dia punya saiz polybag. Dan dia boleh cabut je lah. Cuma masalah dia tak fix macam ni. Yang ni bila kita isi, dia dah penuh, tarik, terus memenuhi ruang polybag. Jadi itu saja saya nak kongsikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Cik Amri daripada Lab Agro kerana memberi peluang saya berkongsi pada hari ini. Sekian daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.